Ini 5 perkara anda boleh lakukan kalau laptop terpakai anda ada masalah. Jangan bimbang, jom kita lihat apa boleh buat. 1. Periksa polisi tuntutan untuk jaminan, waranti. Biasanya, penjual akan beri waranti minimum 1 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Jadi kalau ada masalah, anda layak buat tuntutan, claim. Yang penting simpan resit pembelian. Kedua, kenal pasti masalah dengan jelas. Contohnya, skrin rosak ke, atau cuma software problem. Laptop asyik restart, laptop keluar blue screen. Ketiga, hubungi penjual dengan segera. Lagi cepat anda report masalah laptop, lagi cepat boleh diselesaikan. Jika penjual tidak memberikan respon, anda boleh cari technician laptop berdekatan, tetapi pastikan waranti tidak terbatal jika anda buka laptop tanpa kebenaran. Keempat, cuba reset atau format sendiri jika masalah software, contohnya macam Windows crash, serangan virus atau laptop terlalu perlahan. Tetapi jika tak yakin, lebih baik serahkan kepada yang pakar je. Kelima, tanya kawan-kawan yang pandai baiki laptop. Kami yakin, dalam ramai-ramai kawan anda, pasti ada seorang dua yang bijak IT walaupun dia bukan bekerja dalam bidang IT. Kawan yang baik tak akan hampakan kawannya. Dia sebolehnya akan bantu anda cari jalan penyelesaian. Belajar sesuatu, jom kongsikan.